5 tahun lepas, ada seorang kenalan ni beli 250 gram pada harga sekitar RM54,000. Saya pun pelik lah kan, kenapa dia tidak simpan saja dalam bank? Hari berganti hari, tahun berganti tahun, sekarang tahun 2025. Bila dia cek balik harga 250 gram yang sama, bila jual semula, Public Gold sanggup beli pada harga RM122,965. Dari sini barulah saya faham, yang kita simpan emas ni bukan untuk kaya esok pagi, tapi kena simpan untuk jangka panjang, minimum 2 tahun barulah nampak hasilnya. Kalau nak simpan dalam jangka pendek, simpanlah dalam bentuk tunai. Tapi kalau nak lindungi kuasa beli tuan-puan, nak jaga kestabilan keuangan tuan-puan dan juga kestabilan ekonomi, simpanlah dalam bentuk aset fizikal seperti emas. Lagipun tuan-puan, di Public Gold ni sangat mudah. Bagi yang bajet besar, boleh terus beli item emas seperti ini, beli dan simpan sendiri. Namun bagi yang bajet kecil, boleh mula serendah RM100 di akaun Emasgap Public Gold. Bila dah cukup gram, apa tunggu lagi? Keluarkan emas fizikal daripada akaun dan simpan sendiri. Best kan? Kita pegang sendiri, simpan emas di tangan. Bagi tuan-puan yang belum bermula, boleh terus klik link di bio ataupun rujuk pin post saya untuk cara daftar akaun Emasgap Public Gold dan mula menabung emas serendah RM100.